Dan Oh. setakat ni dia orang pandai cakap, oi. 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 Dia kawan aku lagi dari Thailand lagi hebat lah. Dia cakap apa? Paprika tom yum. Kawan Itu kau. cakap bahasa Thailand. Yalah, dia cakap bahasa Thailand sebab dia orang Malaysia. Member aku ulas sawa naik motor Honda Cup. Pula. Dia cakap sawadikap. Oh. Ya. Duduk diam jangan cakap-cakap. Shooting kat Thailand ni memang menarik. Tapi itu untuk filem yang lain. Oh, syuting kat Thailand bang. Bukannya dekat Thailand kita ni beratonton ke tak ada ya? Bukan. Peratonton tidak. Peratonton filem Malaysia selalunya di Malaysia. Dia Malaysia. Untuk orang Malaysia. Untuk orang Malaysia lah. Kerana yang lebih memahaminya lah. Yelah. Jadi abang cerita sedikit masa penggambaran tu macam mana, apa dia punya kesusahan, kesenangan. Yes. Ataupun Kesengsaraan. Alah, bahasa buku. ataupun rasa tak cukup tanpa kita orang dalam filem. Itulah. Sebenarnya betul. tak ada apa-apa yang susah shooting Lost and Found. Pasal dah biasa shooting. Jadi kita pergi shooting balik. Shooting balik. Itu je. Oh, sama juga deh. Sama. Tapi yang seronoknya adalah bila shooting dengan kawan-kawan. Pergi sana berkawan-kawan apa? Beronok-ronok lah. Beronok-ronok. Setiap hari memang gelak. Tapi ada juga perkara-perkara kerana setakat saya ni jadi pengarah sebenarnya untuk menyusahkan kawan-kawan. Oi. Pasal dengan cara saya mengarah, kawan-kawan kena dengar cakap saya. Betul. Jadi macam AC tak berlakon tu, itu dia berlakon. Tapi Adlin dengan Han, saya suruh dia duduk dalam tangki air selama 16 jam. Dahsyatnya bang. Kamera pun tak ada masa tu. Dia suruh duduk je. Kata kamera dah ready dah ready. Dia duduk aje. Padahal kamera pun kita belum telefon. Dia datang. Kan? Tapi dia orang tak tahu lah, dia orang tak tahu. Dia pun duduk. Ada orang rehearsal kan. Bila nak syuting ni? Kata, sekejap lagi. Bila dah nampak dia orang dah kecut, kan? Dah macam Udang. Gamat. Kismis. Oh, teruknya. Kismis Rabani. Kan yang ada ayat-ayat kursi tu kan. Bila dah macam tu barulah kita pakai kamera, kita syuting. Dan memang nampak betul-betul dia orang macam Kecut habis. Kecut. Macam? Saya balik rumah mak dia tak kenal. Kecut sangat bang. Kejut sangat. Jadi bang, saya nak tanya bang kalau abang tak kisahlah kalau abang director ke, abang pelakon ke, asal ada abang je, mesti ada grup-grup abang tu. Itu Memang macam dah tak ada orang lain ke? Tak ada, sebenarnya tak ada. dah abang cari dah tapi tak ada. Bukan, tapi itu satu kesilapan. Kerana itu generalization. Orang kata, saya baru buat berapa filem? 7 filem, betul tak? Betul? 7 filem. 7 filem kan? Betul. Apa baru sangat tu bang? Banyak lah tu. Banyak lah tu. Ada orang yang dah buat 24 filem, 30 filem, semua di Malaysia ni. Yelah 24 filem, 23 tak jadi. Yelah, tapi masalahnya, dia orang buat 24, 23, dia panggil orang yang sama, tak ada orang cakap pula, kenapa kau panggil orang yang sama? Oh, sebab kita tak Pasal ingat saya buat, yes. dia orang kata saya pakai orang yang sama. Apa masalah dia orang sekarang ni? Doktor! Tak, sebenarnya... sebenarnya, dalam Malaysia ni, abang nak wujudkan pelbagai komedi. Yes, bang. Jadi bukan satu jenis komedi saja yang hidup. Komedi ni orang tak tahu yang ada banyak cabangnya. Kan? Jadi, kita nak mempelbagaikan. Jadi ada komedi slapstick lah, orang kata komedi spastik. Spastik ada? Komedi spastik pun ada? Ada. Yang kawan-kawan. Diam. Ada? Dia kata tak ada? Ada. Komedi spastik ada. Jadi komedi bersituasi pun ada. Jadi abang sukakan komedi bersituasi kerana lebih difahami oleh rakyat masyarakat dan juga masyarakat luar. Maknanya kita nak membawakan komedi Malaysia ni ke tahap yang lebih international. Betul. Bukan saja di Malaysia. Maknanya Malaysia pun kita nak bagi orang memahaminya. Memetabatkan komedi. Komedi. Pasal kita sebenarnya, kalau awak perasan, komedi ni selalu digunanya sebagai sidekick. Sidekick saja bang. Sidekick saja. Ada Cuma tak sidekick bang, sidekick bunyi tak? Jangan. Tak bunyi Ah, lah. lambat lah. Tak apa. Kita edit balik nanti. Tak apa, CGI kan? Pasal kalau you tengok selalunya digunakan komedian sebagai sidekick. Padahal komedian sekarang dah patutnya berada di hadapan. Macam Zizan dan Johan. Kan? Jadi kena di depan. Jadi kitalah jadi hero.
Sekarang selalu kita digunakan sebagai sampelan, tempelan. Nak bagi orang gelak kan. Tapi sekarang ni filem yang amat berjaya adalah filem-filem komedi. Jadi mari kita membertabatkan komedi dengan memberitahu orang yang ada pelbagai jenis komedi di luar. Yes, komedi semua boleh. Jadi Zan, kita tinggalkan pasal komedi, kita nak tanya abang. Abang dah lama tersenyap dari segi nyanyian bang. Nyanyian. Macam mana tu bang? Macam mana? Memang abang dah tak nak nyanyi ke ataupun memang macam mana? Pasal di luar sana industri muzik kita. Hold on brother, hold on. Okey, apa kata kalau soalan-soalan ni dibuatkan dalam nyanyian? Pasal dah lama tak nyanyi. Okey, alright. Kita berdiri lah best sikit dalam nyanyian. Okey, alright. Macam-macam. Ya, kita menyanyi boleh semua? Tak, tapi soalan lah. Okey, bagi 3 chord. Hey. Oh yeah. Yeah. Jadi saya nak tanya dekat abang. Kini aku bersama. Tanya dulu, engkau tanya dulu. Diam biar aku tanya dekat abang Aflin. Hey. Mana abang Aflin pergi setelah tak menyanyi? Diam saja, tak dengar berita. Album baru tak ada. Oh, soalan yang bagus sekali. Kau tanya kepada diri ini. Bukan aku tak mau nyanyi, tapi aku sibuk di luar sana. Buat kerja, tayang filem, syuting filem sahaja. Tapi dalam filemku ada nyanyi aku di situ. Tapi abang tidak jemput kami dalam filem abang. Sakit hati, geram, rindu dan dendam semua ada pada abang. Hey. Kau tunggu sahaja, nanti aku panggil kau pula yang nak tiba. Kerana terlalu banyak kerja. Bosan di sini sana. Dengar dulu saya cakap, kami takkan demand, janji kami jadi hero. Yo. Aha. Berapa banyak orang kau nak langkah nak jadi hero? Tadi abang cakap komedi kena jadi hero. Duduk depan sekali bersama abang. Apa kata kau bawa duit ke aku shoot filem korang? Aflin Showcase. Thank you. Okey. Alright. Kita tutup lagu. Turun ke bawah. Oh. Bring it down. Simpan di atas, keep it up. Apa di atas? What's up? Apa di atas? Budak rumah. Apa salah? What's wrong? Apa salah? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, beri tepukan untuk Aflin Showcase. Ya. Dan anda semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam